janganlah gitu. Welcome the friend whoever kan. Okey. Tak payah, jalan je. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih banyak pada jemputan. Syukur alhamdulillah kita diberikan ruang berharga untuk berada di bilik yang sangat selesa. Mudah-mudahan keselesaan ini kita angkat menjadi sebahagian daripada kesyukuran, kerana tidak akan ada yang memilih kita untuk sampai ke sini kecuali izinnya Allah. Jadi sekali kita panjatkan rasa syukur alhamdulillah atas nikmat yang Allah limpahkan, dapat makan tengah hari, dapat duduk dengan selesa, dan ini merupakan kesyukuran yang pertama. Jadi terima kasih sekali lagi pihak penganjur, Puan Liana yang mengusahakan pertemuan. Walaupun bunyi macam garang-garang, tengok orangnya tak garang pun contohnya. Jadi Mai kata orang sokan agaknya ni, Mai katakan. Tak apalah, kita terima apa adanya, sebab generasi X, Y, Z ni ada macam-macam, betul? Nak kecil hati tinggallah orang tua, betul? Kalau dulu orang muda hormat orang tua, hari ni orang tua kena hormat orang muda, balik kong jadinya. Jadi itulah takdir, itulah kekuatan, itulah bukti bahawa didikan dari awal dari orang tua ada yang tidak berkesan. Sebab itu anak muda hilang santun kerana orang tua tak kisah pasal santun. Okay, jadi kalau anak-anak kita tak cukup santun dengan kita dan dengan orang tua-tua, kerana kita tak kisah sangat hal itu semasa dia kanak-kanak. Jadi kita menerima hasilnya. Jadi sekali lagi terima kasih. Kita panjatkan rasa syukur setinggi-tingginya alhamdulillah kehadrat ilahi. Dan juga kita panjatkan rasa syukur kita sebagai pengikut Rasulullah dengan ungkapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita ditemukan hari Jumaat, hari yang paling banyak untuk menyebut nama Allah dan Rasulullah, selawat sebanyak-banyaknya. Dan sekali lagi kita dipilih Allah berada di hari Jumaat, hari yang paling bermakna, hari yang paling berkah, hari yang Allah gandakan semua pahala, hari di mana Allah berikan ampunan pada yang meminta, dan hari Allah memberikan hidayah sebanyak-banyaknya pada siapa yang memburu hidayah. Ini kekuatan. Jadi kita kata nak tengah-tengah terpulang jana gaya. Tadi Mi dah kata dah. Itulah cerita nampak tiang, nampak dinding. Okey. Angkat sana. Iyalah tu. Haru dia mah. Tu apa adab tinggi betul tu. Okey tu. Yo alamak kejap ya. Nanti tu sakit dah. Dah, tolong angkat yang taklah kuat. Okey. Kita nak kursi masuk sini. Boleh juga. Kalau dah bangkit. Kata tutuplah tak sampai. Kelas nak. Oh, kat bawah. Tangan kat sini dia. Kat bawah ni. Okey dah. Kita masuk dulu. Bagi Mi duduk. Sini. Okey boleh. No problem. Jaga-jaga ni je. Nasib lah rezekinya. Sini kan sikit. Tak perasan. Apa? Kena lutut bucu tu. Ida. Macam ni kan. Betul lah juga kan. Mak-mak macam mana. Okay, terima kasih untuk memberikan apa yang terbaik pada semua ahli, supaya tak nampak tiang, supaya tak nampak dinding dan segalinya. Tapi akhirnya kalau tak dikawal, penceramah pun tak nampak. Okay, ini kekuatan. Tapi kita mengharapkan dengan cara yang paling positif. Anda dipilih, anda dihantar, bukan memilih dan bukan saja-saja. Kehadiran kita ke sini dipilih Allah. Kalau yang tak dapat hadir, maknanya Allah tak pilih, bukan kerana dia tak nak. Rezekinya tidak di sini. Jadi sekali lagi bangun balik, tajuk kita pun hebat, bahagia tertangguh sebab syukurnya ditangguh. Maka apa yang kita hendak, apa yang kita katakan, bahagia, dan apa yang kita katakan syukur. Yang mana dulu agak-agak? Nak bahagia dulu kan nak syukur dulu? Syukur.
Oh, syukur dulu. Jadi sekali lagi kekuatan yang nak bangun, siapa nak bahagia dia mesti banyak-banyak bersyukur. Apa makna syukur agak-agak? Kita tak ikut library, tak ikut nota kuliah di kampus. Kita we try our best to get the main things supaya kita boleh bawa balik. Okay, sebab itu kita aware that I'm not alone. Ini suka I lah. Nampak tak? Kita selalu kata I yang datang, I yang pilih, I yang masak, I yang nak buat, I saja. Okay, termasuklah I yang buat. Okay, maka itu akhirnya bila I nombor satu, apa jadi? Apa jadi I-nya kalau I yang di depan? Allahnya kecil. Boleh faham? Ini I yang masak ni, I ni I yang buat ni. Sama ada dia buat dia cakap itu dengan jujur dan ikhlas, ataupun ada termasuk di dalamnya habuk-habuk riak, habuk-habuk ujub. Sebab itu I tu tak boleh nombor satu. Syukur alhamdulillah sempat hadir, izin Allah saya dapat hadir ke majlis. Boleh nampak? Sebab syukur itu jadi kunci nombor satu. Sebab itu ada pintu syukur. Di syurga ada pintu syukur. Kerana apa? Pintu sabar, pintu syukur, pintu tawakal, istiqomah. Itu semua ada pintu-pintunya. Tapi paling utama nak dapat bahagia kod mana pun dunia dan akhirat. Ingat tadi, life is a journey. Bukan berhenti. Tak ada berhenti di sini. Life is a journey from Allah to Allah. Jadi di mana pun kita bermula, di mana pun kita berakhir, syukur tu sikit. Syukur itu tak penting. Syukur tu tidak jadi kebiasaan, maka bahagianya sakit. Kalau Nabi kata apa, kalau kamu tak berterima kasih dengan manusia, kamu tidak akan bersyukur dengan Allah. Jangan main-main. Tadi tu pengasih banyak, Liana. Makannya sedap, kuihnya sedap. Ya Allah. Orang Vietnam tak ada, tapi makanan Vietnam datang. Wah. Mereka nampak. Oh, tak dapat, lambat lah tu. Allah tak pilih. Bukan rezeki dia. Dia kata itulah lambat. Siapa suruh lambat? Sakitnya hati aku. Jadi esok aku nak pergi cepat lah. Okay? Artinya itu bukan rezekinya. Jadi kalau kita kata syukur alhamdulillah entah buat sikit perut ke, itu dah busuk hati lah pula. Okay. Jadi sekali lagi kekuatan nak mengangkat tajuk ini, kenapa kita susah nak bahagia. Siapa bahagia sekarang? Angkat tangan. Yang sudah berasa bahagia. Apa tandanya? Apa tandanya? Tanda anda bahagia. Apa modal anda bahagia? Apa modal anda bahagia? Jawab je lah. Ini kan rumah kita ni. Okay, syukur alhamdulillah bawa 3 botolnya. Oh. Okay. Jadi kita sudah bahagia sebab kita sudah bersyukur. Betul? Jadi kekuatannya kita faham ke tidak bahagia tu apa. Kenapa ya? Bukan semua orang berani ni. Nak datang ke depan, nak lintah, nak tuang, nak buka. Jangan. This is practice. Allah pilih dia. Ni kekuatan. Tak boleh lah. Kita bawa ke depan tak boleh. Kita berlantau boleh lah. Kita neneng. Okay? Tapi this is a practice. Kalau dia tahu dia datang dari Allah, datang kerana Allah, buat kerana Allah, akhirnya dia lah jadi orang paling bahagia. Okay? Sekarang tugas yang Allah bagi pada kita, pilihannya siapa? Pilihannya Allah. Kita makan, kita tak makan, pilihannya Allah. Jadi kekuatan yang Mina angkat, mungkin kalau ada second round. Kalau syukur itu sudah jadi modal dalam kehidupan, tidak ada ibadah paling banyak yang kita boleh buat selain syukur. Okay? Puan bila agaknya mengucap syukur? Saya buat aja. Tak payah tanya doktor. Buang masa je lah. Setiap hari. Masa bila? Pagi-pagi lagi? Cakap aku syukur ada anak masih lagi dengan saya. Lagi? Ada kerja lagi datang. Okay. Ini kekuatan. Tu jauh-jauh dah tu. Dah pergi kerja, dah pergi anak. Pertama kita syukur sebab boleh bangun. Ya Allah, ya Tuhan, aku syukur alhamdulillah kau bagi aku bangun sehari lagi. Aku tak tahu esok bangun ke tak. Bermakna kita bercakap dengan Allah dulu sebelum buat apa-apa. Okay? Sebab kita kata tadi, journey from Allah to
Allah. Perjalanan dari Allah jumpa balik Allah. Ni kekuatan. Rumah kita itu artinya ada jambatan dulu, lepas tu baru rumah. Siapa rumahnya dah ada jambatan depan dia? Betul, tak ada mana. Okay. Rumahnya di sana seberang. Nak datang rumah dia, kena naik jambatan. Tapi tuan rumah sibuk baiki jambatan. Hiasan jambatan nampak cantik-cantik. Rumah, ya Allah, macam nak roboh. Okey ke tak? Ada tak orang nak tinggal di jambatan? Cantik macam mana jambatan di Putrajaya? Ada tak orang boleh tidur kat situ? Tak ada. Okay. Ini kekuatan yang nak diangkat. Jadi sekali lagi, kalau tadi kita kata hidup adalah perjalanan dari Allah ke Allah. Kalau dari Allah, dari tak ada kepada ada, betul? Dari kecil kepada besar, dari besar ke tua, tua mati, betul? Jadi sekali lagi, kalau rumah kita tak ada jambatan, kita nak lalu jambatan, kita nak duduk jambatan ke duduk rumah? Oh, rumah. Tapi kita sibuk mengiat jambatan, buah pasu, buah cat, buah apa senika. Okay, tapi kita tak tinggal di jambatan, betul? Nabi pesan apa? Orang yang merasa dia hamba Allah, dia akan menjadikan dunia ini jambatan. Nabi pesan dunia ini jambatan. Siapa nak tinggal di jambatan? Jambatan untuk lalu dia. Tapi kita lalunya macam nak kekal abadi, betul ke tak? Jadi tolong ingat, sebab Umi punya pertemuan ataupun Umi punya kuliah, kebanyakannya mesti nak bawa balik apa nak bawa balik. Bukan sekadar dengar, tapi nak bawa balik. Ingat balik quotation-quotation yang dibagi. Ingat balik contoh-contoh yang dibagi. Kalau kita kata life is journey to Allah, from Allah to Allah, Nabi kata dunia ini jambatan untuk kamu ke akhirat. Belum tahu syurga lagi. Oh, tu ramai syurga. Hebat dia mah. Semua kita nak masuk syurga, betul? Tapi berapa ramai orang yang melayakkan diri untuk dijemput ke syurga. Saya nak pergi haji tapi belum dapat seru. Ada tak orang tanya macam tu? Dah ada duit, dah ada apa semua tengah siap, tapi tak dapat-dapat lagi mohon untuk pergi haji. Apa orang Melayu kata? Tak sampai seru. Betul ke salah? Betul. Takut nak jawab tu. Seru tak seru tu dari mana? Allah. Jadi soalannya, kamu dah melayakkan diri tak untuk dijemput? Kamu dah baik tak dengan Allah untuk dijemput? Kamu dah rasa buat semua tak apa yang Allah suruh untuk dijemput? Bukan Allah tak nak jemput. Kamu belum layak, belum lagi menyelesaikan kerja kamu, tugas kamu, perangai kamu, ibadah kamu, amal kamu untuk layak dijemput. Macam nak naik pangkat lah juga, betul tak? Boleh ke? Saya dah senior kat sini, kenapa saya tak naik pangkat? Dia junior je. Betul tak? Orang tengok dari segi apa? Prestasi. Betul? Nak jadi ketua muslimah pun tengok prestasi. Allah tak bagi pada semua orang. Allah tak pilih orang sembarangan. Boleh faham? Walaupun tak ada gaji.